yang terus terang. Sampai bila ahli UMNO ataupun UMNO nak berpolitik menggunakan platform-platform yang tak ada substan ni, platform-platform yang tak betul ni? Sampai bila? Dah 60 tahun. Jadi kita nantinya negara kita tidak ada keberkatan tu. Sentiasa nak membohong rakyat. Sampai bila kita nak kata kalau tak ada UMNO, Melayu hapus? Tak boleh. Zaman ayah saya dulu tak ada UMNO. Boleh je sampai hidup je kita. Tak boleh cakap gitu. Itu kan dah syirik tu. Kalau tak ada PAS, negara ni akan apa? Bankrupt gitu? Tak boleh. Dulu mana ada PAS? Silap tu. Kena balik kepada akidah kita. Saya rasa siapa yang mengatakan kalau tak ada UMNO, Melayu mati, Islam mati, salah tu, syirik. Tak mahu dah gitu. Ini yang salah dia. Jadi orang kata kalau misalnya kau tak ada UMNO, tak, saya rasa tak sesuai etik. Tapi itulah, kalaulah tidak ada media sosial ni, saya rasa benda ni berjalan dan UMNO akan menang. Dan kalau tak ada masalah, kalaulah media sosial ni tak boleh juga berperanan, kalau macam saya kata, saya rasa dia menang lagi lah. Sebab kalau cerdik pandai Melayu pun percaya dengan benda-benda yang saya kata tadi, apatah lagi yang bukan cerdik pandai. Percaya sangat.